Hai semua, saya Afiq. Jom kita mulakan pembentangan tentang bab 4, penyediaan dan pengendalian dengan penjelasan yang mudah diikuti. Jom kita start. Persediaan mesin kisar. Terdapat pelbagai cara untuk memegang bahan kerja semasa pemesanan. Namun, kaedah yang dibincangkan dalam bab ini merupakan yang paling kerap digunakan untuk prototipe dan pengeluaran jarak jangka pendek. Kaedah ini sesuai untuk jenis komponen yang sering dihasilkan dalam kerja bengkel atau latihan. Pegangan bahan kerja bagi prototipe berbeza dengan pengeluaran berskala besar. Dalam pengeluaran besar, kos bagi alat bantu dan feature boleh diagihkan kepada banyak unit. Jadi, pelaburan pada feature yang kompleks adalah berbaloi. Bagi kerja prototipe pula, fokus utama ialah menyiapkan kerja dengan masa dan kos minimum, menggunakan komponen sedia ada serta kaedah yang cepat dan mudah disediakan. Biasanya terdapat lebih daripada satu kaedah pegangan yang sesuai. Bahagian 2D prismatik merujuk kepada komponen dengan permukaan rata atau bentuk asas dua dimensi seperti segi empat atau silinder pendek. Komponen ini biasanya mempunyai kedalaman dan lebar yang tetap, memudahkan pengukuran dan kawalan semasa pemesanan. Proses pemesanan bagi bahagian prismatik termasuk facing, 2D contour dan slotting untuk membentuk permukaan serta tepi komponen. Bahan kerja perlu dipegang dengan kukuh menggunakan vise atau fixture mudah bagi memastikan ketepatan operasi. Penggunaan mesin CNC memberi ketepatan tinggi, konsistasi dan sesuai untuk pengeluaran prototipe atau berskala kecil. Laluan alat 2D dan kegunaan umum. Okey, terdapat 4 jenis iaitu hadapan dan kontur 2D. Okey, untuk bagi hadapan, laluan alat dia adalah face dan island facing. Kegunaan biasanya untuk bagi facing menyelesaikan permukaan bahagian, manakala untuk island facing menyelesaikan permukaan dengan sisi terbuka dan tonjolan ataupun kita panggil bosses. Okey, untuk kontur 2D dia ada 3 jenis laluan iaitu kontur, chamfer dan fillet. Okey, untuk bahagian kontur, gelung separa, tepi tunggal, font jenis stick, membuat dovetail, keyset atau potongan gergaji. Untuk chamfer, membuat chamfer menggunakan pemotong tirus atau pahat pusat membuang ber. Fillet, membuang fillet menggunakan alat kontur round. Okey, lagi 2 jenis adalah pocket dan gerudi. Okey, untuk jenis pocket dia ada 2 laluan iaitu pocket dan slot mill. Kegunaan biasa untuk pocket mengeluarkan bahan berlebihan memesin font prototype, garis dan logo. Slot mill, slot lurus dan slot lengkung. Okey, untuk jenis gerudi dia ada 3 jenis. Ada drill, ada singular pocket milling, ada thread milling. Okey, untuk drill dia untuk membuat lubang spot drill, drill tab, hole atau ramming hole. Atau circular pocket milling, kegunaan biasa dia membuat lubang dengan diameter lebih daripada 0.75 inci. Untuk thread mill, membuat benang dalaman ID thread lebih daripada 0.75 inci. Membuat benang luaran OD thread bagi saiz apapun. Pemesinan 2D. Pemesinan 2D pada mesin CNC kisar melibatkan pergerakan alat pemotong dalam 2 arah, koordinat X dan Y, bagi membentuk kontur, slot, lubang atau permukaan rata pada bahan kerja. Kaedah ini sesuai untuk menghasilkan bentuk rata dan corak permukaan dengan tepat. Ciri-ciri pemesinan 2D: menghasilkan kontur dan bentuk rata pada permukaan bahan, memerlukan pergerakan linear alat pemotong dalam arah X dan Y sahaja, sesuai untuk penghasilan slot, lubang dan corak 2D,
memberi ketepatan dimensi yang tinggi pada bahan kerja, boleh digabungkan dengan proses seperti facing, contouring dan pocketing, cepat dan efisien untuk prototype atau pengeluaran jangka pendek. Istilah laluan alat 2D merujuk kepada cara alat pemotong bergerak pada sata XY bagi membentuk permukaan atau kontur pada bahan kerja. Setiap jenis laluan mempunyai tujuan tertentu bergantung pada bentuk, jenis potongan dan kekemasan yang dihendaki. Face menyelesaikan permukaan atas bahan kerja supaya rata. Island facing menyelesaikan permukaan dengan bahagian terbuka atau tonjolan. Kontur mengikuti bentuk kontur tepi atau corak tertentu. Chamfer membentuk sudut condong atau menghilangkan ber pada tepi. Fillet membuat lengkungan pada sudut tajam untuk kemasan halus. Pocket mengeluarkan bahan dari kawasan tertentu untuk lubang atau rongga. Slot mill membuat slot lurus atau lengkuk pada bahan kerja. Jenis-jenis pengapit ataupun kita panggil dia clamp ada 5 jenis, iaitu strap clamp, menekan bahan kerja ke bawah dan dipasang pada meja mesin menggunakan bolt sepanjang aluti. Satu hujung menekan bahan kerja manakala hujung lain disokong step block. Letakkan pad aluminium antara clamp dan bahan kerja untuk elak kerosakan. Step block mempunyai alur bertingkat yang membolehkan penyusunan mengikut ketinggian yang dihendaki bagi menyokong hujung strap clamp. Step clamp hampir sama dengan strap clamp, tetapi mempunyai alur yang mengunci terus pada step block tunggal untuk pegangan lebih stabil. Toe clamp dipasang terus pada meja mesin. Bahagian hadapan clamp menggigit bahan kerja dan ditekan ke bawah apabila skru diputar. Toggle pillar berfungsi seperti pillar vice grip biasa, digunakan untuk menahan bahan kerja dengan cepat dan mudah. Penggunaan mesin CNC kisar. Baik, sampai sini dulu bahagian penerangan awal. Untuk beri gambaran yang lebih jelas, Afiq sertakan satu video ringkas yang menunjukkan kumpulan pelajar menjalankan demonstrasi penggunaan mesin CNC kisar. Melalui video ini, korang boleh lihat dengan jelas langkah sebenar serta cara kerja mesin tersebut. Enjoy! Untuk proses kerja pada mesin CNC milling, terdapat 3 item yang utama, iaitu bahan kerja, kebentuk dan juga master cam. Bahan kerja yang kami gunakan adalah aluminium berukuran 100mm x 100mm x 28mm. Yang kedua adalah reka bentuk. Reka bentuk bagi produk yang ingin dihasilkan perlulah dimuktamadkan terlebih dahulu. Lakaran akan disimulasikan menggunakan perisian master cam 2024 untuk mendapatkan gambaran hasil akhir produk. Yang terakhir sekali adalah master cam. Master cam perlu dirancang serta melakukan lakaran untuk projek yang akan dijalankan pada mesin. Lakaran yang dilukis menggunakan perisian master cam beserta ukuran terperinci dan proses pada bahan kerja yang akan dijalankan. Prosedur yang pertama sebelum menghidupkan mesin, pertama sekali ialah hidupkan suis kompresor. Prosedur yang kedua ialah buka injap pada bahagian kompresor untuk buang air dalam kompresor. Prosedur yang ketiga, kita perlu buka injap ni untuk pastikan angin masuk daripada kompresor untuk sambung ke mesin. Yang keempat, kita perlu buka bahagian bawah ni untuk buang air yang berada dalam ni. Yang kelima, kita perlu periksa bacaan meter tekanan. Dia tidak boleh kurang daripada 6 megapascal. Selepas semua prosedur itu selesai, barulah kita boleh onkan suis untuk hidupkan mesin. Prosedur seterusnya, kita perlu hidupkan suis pada bahagian belakang mesin untuk menghidupkan keseluruhan mesin. Prosedur seterusnya, kita perlu tarik button emergency ni, tekan suis pada bahagian ni dan mesin akan hidup untuk digunakan. Okey. Kami akan menggunakan 3 mata alat dan mata alat ni kami akan pasang pada pada tool ini dan kita akan pergi ke mesin. Panggil T2 untuk penukaran mata alat. So kita akan letak dia T2 M6 EOB input cycle start. So benda ni akan bergerak dan kita akan masukkan dia ke dalam disk. Ambil itu kita akan tekan sebelum tu kita akan tekan bahagian button iaitu pada bahagian kita akan tekan bahagian pada job dan tekan dan dia akan menekan. Okey, setelah kita memasukkan 3 mata alat ke dalam mesin ini, kita akan set up tool lamp menggunakan alat ini. So kita akan gunakan kod dia iaitu G65 P9921 C0M21.
dan tekan EOB, input dan cycle start. Dan 3 mata langkah akan membuat proses yang sama, iaitu pull dan sentuh. Okey, untuk penetapan datum di tengah benda kerja, selepas kita mengikat benda kerja pada ragu, kita kena mulakan langkah-langkahnya, iaitu ada 9 langkah untuk penetapan datum di tengah benda kerja. Okey, langkah yang pertama, kita perlu tekan butang pada job mode, itu butang handle. Okey, untuk mencari datum di tengah paksi X, kita perlu menggunakan controller untuk mengawal page finder. Langkah pertamanya adalah menutup pada satu bahagian sisi menggunakan controller dan seterusnya naik ke atas dan terus ke sisi yang sebelah lagi. Tanpa merubah paksi kepada paksi Y atau Z, hanya paksi X saja. Dan seterusnya nilainya dibagikan 2 dan kita akan dapat di tengah pada paksi X. Okey, untuk datum pada paksi Y pula, kita akan mengulangkan langkah yang sama dan akhirnya kita akan berjumpa di tengah-tengah bahan kerja. Selepas meletakkan datum pada paksi X dan Y, kita perlu letakkan datum untuk paksi Z pula. Untuk paksi Z, kita perlu panggil satu mata alat daripada holder. Lepas tu kita pusingkan pada kadar yang rendah seperti S300. Turunkan sedikit demi sedikit sehingga mata alat kena pada bahan kerja. Apabila mata alat sudah menyentuh pada bahan kerja, ambil bacaan pada bahagian mesin dan masukkan ke dalam panel. So saya akan menerangkan berkenaan dengan macam mana kita nak jalankan program selepas kita dah siap buat datum dan sebagainya lah. Yang pertama sekali kita kena masukkan diskette kita yang mengandungi kita punya program. Sebab kita masukkan ni, kita perlu pergi dekat butang program. Seterusnya program akan dipaparkan di sini. Kita cari program yang kita telah buat dalam Mastercam. Seterusnya tekan input. Selepas tu program kita akan bertanda write kat sini. Seterusnya selepas tu kita akan pergi ke cycle start. Cycle start dan mesin akan berjalan seperti biasa. Dan kita perlu kawal override untuk memastikan tiada sebarang masalah terhadap kita punya program tu lah. Untuk proses pembersihan atau setelah kita jalankan program, yang pertama sekali kita kena pastikan lampu di atas dalam keadaan merah untuk memastikan mesin tidak jalan lah. So seterusnya selepas kita siap buat program ataupun run mesin, kita perlu lakukan pembersihan lah. Yang pertama sekali kita tekan stop kat sini, butang stop untuk memastikan mesin dalam keadaan berhenti, serta kita perlu yang mesin stop ni sentiasa tekan lah untuk memastikan mesin tak jalan. Seterusnya kita perlukan untuk pam angin untuk bersihkan tata-tata yang ada di dalam. Setelah itu kita bersihkan tata pada bahagian ragum, pada bawah ni dekat bawah ni, kalau bawah ni ada sikit katal. So kita kena bersihkan sehingga bersih lah. So selepas tu kita perlu tutup mesin ni. Lepas kita dah bersihkan dalam bahagian mesin, kita perlu tekan button ni untuk pastikan mesin tutup lah. Seterusnya kita perlu nyalakan mesin, kita perlu matikan switch dia, switch utama untuk mesin, dan seterusnya power supply lah, ada kompresor dan power supply untuk mesin lah. Yang situ kompresor dan belakang ni adalah untuk mesin lah. So itu saja untuk kebersihan. Itu saja untuk proses kerja selepas kita menggunakan mesin lah. Untuk keselamatan diri, yang pertama sekali kita tak boleh bergurau bersama dengan kawan atau rakan. Seterusnya yang kedua, kita perlu pakai pakaian mikir yang lengkap lah. Yang pertama sekali baju mikir, berlengan pendek ataupun sekiranya berlengan panjang, kita perlu lipat lah. Maksud safety shoes tidak dilupakan, ini amat penting untuk keselamatan, dan Google adalah penting untuk mengelakkan sebarang kecederaan pada diri lah. Tidak dilupakan juga untuk sebarang barang perhiasan pada tangan, seperti jam, rantai dan sebagainya, perlu ditanggalkan semasa kita menggunakan mesin nanti. Untuk keselamatan mesin, pastikan bahan kerja dalam kedudukan yang baik di ragum. Sekiranya mesin tengah berjalan, jangan sentuh workpiece ataupun mata alat pada mesin supaya tidak mengalami kecederaan lah. Dan pada bahagian button-button di sini, dilarang untuk sentuh sekiranya tangan basah supaya dapat elakkan daripada kerosakan. Okey, untuk keselamatan persekitaran pula, yang pertama kita adalah perlu mengamalkan amalan 5S seperti menyapu sampah. Okey, seterusnya kita perlu pastikan tempat kerja kita kemas dan tersusun, serta barang-barang yang telah digunakan perlu disimpan pada tempat asalnya. Dan seterusnya kita perlu tahu kedudukan peti keselamatan atau pemadam api dan pintu keluar sekiranya ada berlaku kecemasan. Itu sahaja daripada Afiq. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi dan manfaat kepada semua. Dan Afiq harap korang semua enjoy dengan video yang Afiq dah sertakan. Terima kasih.